Indonesia kita sudah berjaya. Amanah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kerana bulan kemerdekaan dan sambutan Hari Kebangsaan merupakan satu penzahiran semangat patriotik yang sangat besar ertinya kepada kita semua. Ia mengajak kita untuk mengenang dan mengimbas sejarah. Ia memugar rasa hormat pada pejuang tanah air dan para pendiri bangsa. Dan paling penting, ia menjadi peringatan untuk kita sentiasa menebalkan rasa kasih dan cinta kepada Ibu Pertiwi. Bahawa negara ini terbina atas dasar toleransi, persefahaman dan kesediaan menerima satu sama lain dengan rasa hormat dan jujur.